Tekan button trip RCCB ni, tekan dia. Macam mana cara nak pastikan DB dekat rumah tuan-tuan dia punya sistem elektrik dalam keadaan baik? Okey, jom saya share. Saya tunjuk praktikal terus supaya tuan-tuan lebih mudah faham. Nanti tuan-tuan boleh buat sendiri je dekat rumah. Contoh DB kat rumah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan buka je dia punya DB ni. Okey, biasanya dalam DB normal dekat rumah kediaman. Okay, kita kena barang dulu. Okay, yang ni nama dia main switch. Okay, yang ni yang ada button trip ni nama dia RCCB. Sama juga yang ni nama dia RCCB. Okay, yang satu-satu ni nama dia MCB. Yang ni pun atas ni satu-satu ni nama dia MCB. Okay, yang ni nama dia RCBO. Okay, untuk tuan-tuan cek sendiri dekat rumah tuan-tuan. Jadi cara dia, okay, first kali tuan-tuan off je MCB ni satu-satu. Untuk kita pastikan dia tidak jam lah. Okay, kita off MCB. Okay, off juga yang ni, yang satu-satu ni. Okay, bila tuan-tuan buat gini, pastikan dia tak kerah. Maknanya bila kita off dia, okay, dia tidak berada di tengah macam tu. Ni cantik lah bila dia turun habis kan. Okay, lepas tu seterusnya tuan-tuan tekan button trip RCCB ni. Okay, test, tekan dia. Okay, dia trip, mana dia okey. Buat 3 kali. Okey, trip, okey. Okey, trip, okey. Okey, satu lagi. Okey, tekan yang ni juga, button trip ni. Yang ni, okey. Okey, tekan yang ni, okey. Okey, buat 3 kali. Okey. Okey, last kali, tuan-tuan off main switch. Okey, contoh macam ni. Okey, maknanya DB ni dalam keadaan baik. Maknanya dia tak ada jam dan semua breaker ni berfungsi lah. Okey, jadi tuan-tuan on balik. Bermula daripada main switch ni. Kenapa nama dia main switch? Sebabnya incoming daripada TMB dia akan masuk dekat main switch ataupun switch utama ni dulu. Okey, mana kita kena on yang ni dulu. Okey, lepas tu on RCCB yang ada button trip ni. Okey, on je RCCB. Okey, lepas tu on balik MCB satu-satu. Okey, on je satu-satu. Maknanya kalau dia tak jam, insya-Allah sistem elektrik dekat rumah tuan-tuan dalam keadaan baik dan selamat. Okey, jadi saya sarankan tuan-tuan cek DB dekat rumah tuan-tuan paling kurang 1 bulan sekali lah. Kalau tengok dekat sini pun dia tulis push button to trip test monthly. Ataupun tuan-tuan kurang rajin sikit 3 bulan sekali, ataupun paling malas 6 bulan sekali lah. Macam tu. Jadi tuan-tuan buat je sendiri, tak ada masalah. InsyaAllah tak ada apa-apa. Pastikan keadaan tangan dalam keadaan kering lah, tak basah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan boleh periksa sendiri keadaan DB dekat rumah tuan-tuan. Pastikan dalam keadaan berfungsi dengan baik, tak ada yang jam, dan semuanya bila kita tekan button trip, dia trip. Okey, jadi tuan-tuan boleh buat sendiri. Okey, ini adalah untuk pemeriksaan basic yang mana nak pastikan keadaan DB, sistem elektrik dekat rumah tuan-tuan dalam keadaan berfungsi dengan baik dan selamat. Jangan lupa untuk follow dan subscribe Madil Engineering untuk dapatkan info tentang elektrik lebih banyak. Madil Engineering buat with pride as professional.